Apa yang tak ada dalam Quran? Semuanya ada. Hujjah yang tidak boleh dipatahkan. Miracle, mukjizat, i'jaz kita sebut. Yang merentasi zaman. Setiap zaman datang membuktikan kebenaran dari segi fakta yang berbagai-bagai. Ia kitab yang Allah turunkan untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Bukan pilihan ustaz ataupun mufti ataupun manusia biasa macam siapa pun, lebay ke, ulama ke. Bukan. Itu semua makhluk yang memilih, yang menurunkan, yang mengadakan segala isi kandungannya ialah pencipta alam ini. Sudah tentu ia adalah hujjah balighah, hujjah yang tidak ada tolak bandingnya. Pun begitu Allah menyatakan, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Petunjuk untuk golongan yang muttaqin. Dalam erti kata yang lain, orang yang tidak muttaqin, kitab ini tidak menjadi petunjuk kepadanya. Sehebat mana pun dia membacanya, dia mengkajinya, tetapi jika tidak ada di dalam dirinya takwa, keimanan kepada yang gaib, kesungguhan untuk mencari keredaan Allah, dia tidak menemui petunjuk Al-Quran itu. Ini kaedah. Maka kita jangan hairan. Mungkin seorang boleh membaca Al-Quran. Sedap suaranya. Ataupun pandai dia tentang kalimat-kalimat yang ada dalam Quran itu, tahu maknanya. Tetapi tidak menjadi petunjuk kepadanya. Bukan kerana dia tidak tahu membaca, tetapi kerana dia bukan di kalangan muttaqin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran itu ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin, apa yang menjadi pengubat dan rahmat untuk orang mukminin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tak menambah Quran itu kepada orang yang zalim melainkan kerugian. Masya Allah, Quran yang hebat tu, orang baca dapat rahmat, dapat pengubat, rahmatan wa shifa, shifa'un wa rahmah. Shifa, pengubat, yakni ubat pada ruh, pada jiwa insan, dan ubat juga pada jasadnya juga, fizikalnya, dan rahmat padanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat pada orang mukminin. Dan tapi Allah kata wala yazidul zalimina illa khasara, tak tambah Quran ni pada orang yang zalim melainkan kerugian saja. Ini kaedah dalam hidup. Soal menemui hidayah bukan soal pandai, pernah dengar, tapi soal apa yang ada dalam benak insan itu sendiri. Dalam surah Al-An'am Allah kata lebih jelas, wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Allah kata wa minhum man yastami'u ilaik. Di kalangan mereka ada yang yastami'u ilaik, pergi duk dengar Nabi, listen to you. Bukan setakat dengar, duk dengar. Kita ni ada dengar, bahasa Melayu, mendengar, yakni bukan terdengar, mendengar. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Kami jadikan
atas jantung hati mereka itu covering, tutupan. An yafqahuhu, untuk mereka memahaminya. Tak boleh nak faham. Untuk faqih, bukan sekadar faham makna, faham, tapi faqih. Sehingga menekuni, memahami apa yang ada di sebalik kalimat. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga mereka juga tersumbat, Allah kata. Bukan kerana mereka pekak, tapi hidayah itu tidak ada untuk mereka. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Jika mereka tengok semua ayat pun, mereka tidak akan beriman dengannya. Maka kita ambil kaedah dalam hidup ini. Keperluan terbesar kita bukan sekadar mendengar Al-Quran, mempelajarinya, tapi menyediakan diri yang mencari redha Allah. Ada orang dengar Quran, Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi yang tulis kitab Mafatih fi Ta'amul Ma'al Quran, kunci di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ada orang baca Quran, tapi dia baca Quran untuk pertandingan je. Majlis-majlis baca dengan begitu hebat. Hari itu saya ada macam komplain sikit lah. Ada orang masa pertandingan ataupun majlis musabaqah, dinamakan musabaqah ataupun tilawah lah, begitu bergaya, yang kita nampak ini ingin tunjuk hebat ke ataupun rasa kegerunan dengan Quran, dengan stylenya, cara. Artinya ada orang memang boleh baca, suara sedap. Ada orang dia pilih ayat tertentu saja untuk dia jampi, sebahagiannya untuk dia tulis untuk tertentu, buat khat. Bukan salah, tetapi kalau itu saja attention dia, kalau itu saja perhatian dan tujuan dia, kita mungkin tidak mendapat hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran, hudal Quran ataupun petunjuk Quran ini, jika kita tidak membina ataupun memenuhi jiwa kita dengan ketakwaan, keimanan, kerana kita beriman kepada yang gaib. Kita salat, berdoa pada Allah supaya memberi petunjuk pada kita. Kita membelanjakan harta kita kerana kita tahu itu arahannya. Kita beriman kepada apa yang turun pada Nabi kerana kita membaca itu untuk beriman. Dan kita tahu bahawa kita bukan memulakan perjalanan ini. Kita beriman kepada mereka yang apa yang diturun kepada mereka yang sebelum daripada kita, daripada Allah Jalla wa'ala. Dan kita wabil akhirati yuqinun, dengan hari akhirat itu kita yakin kita akan hadir pada hari kiamat dan kita akan dihitung. Kalau itulah yang tersemat dalam diri kita, Quran menjadi petunjuk untuk kita. Jika tidak, mungkin kita khatam, alhamdulillah khatam bagus, kita baca banyak kali, tapi kesan dan impaknya itu tidak besar di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rahmat supaya kita membaca dalam seperti mana orang-orang yang bertakwa membaca Al-Quran ini. Dan pada bulan Ramadan dan juga selain Ramadan, kita membaca Al-Quran. Dan Ramadan tentu kita tingkatkan bacaan kita. Dan ketika kita membaca itu, kita membaca untuk mencari Allah, mencari petunjuk Allah untuk kita amalkan, untuk kita bimbing diri kita dan kehidupan kita. Maka kita akan dapati zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin.